Hai semua. Hari ni saya nak share tentang satu benda baru ni. Saya baru beli daripada Shopee. Dipanggil Carling Kids. Ya, ini versi Ultra 3. Beli daripada Shopee. Ultra 3 ni yang versi 2025 punya Ultra 3. Okey, T-Box Ultra. Benda ni made in China. Ship daripada Shenzhen, China. Okay, ni RAM dia 12 gigs, memory okay. RAM 12 gig, memory 128 gig. Okay, harga lebih kurang RM900 lah tu, dengan ada promotion semua. Harga asal 1000 lebih, dengan promotion apa Shopee 900 lebih. Okay, alat ni memang bagus untuk sambung kat kereta. Okay, nanti anak saya dah sambung lah kat bawah tu, nanti saya tunjuk ya. Okay. So ni sambung cucuk ni, saya pakai kereta IMAS PHEV. Ni dah sambung lah. So kereta IMAS PHEV kalau guna sistem Android Autoplay ataupun Apple CarPlay biasa tu, hanya boleh dengar music je lah. So yang ni saya sambung sini. Ni anak dia. Tengok. Okay. Okay, ni saya sambung yang guna wire Android Auto. Sebab kalau guna wireless Apple CarPlay boleh, tapi dia lag sikit bila dengar suara mulut. Tengok suara dengan mulut tu tak match kalau tengok YouTube. So yang ni pun still masih ada lag, tapi ok, guna wire punya. Dan saya beli kabel ni juga. Ni pun beli pada Shopee. Ni kabel ni dia ada switch, so senang saya nak on off dia, tutup. Ni charger daripada charger Ugreen lah, beli pada Shopee juga. Okay. Sebenarnya benda ni dia mudah panas. So I beli Amgras punya phone cooler untuk letak, supaya dia tak panas lah. Tutup sikit. Okay. Ini bagus ya. So bila pakai alat ini, Carling ni, okay. So dapat full Android system lah. Kita tengok. Okay. Agak smooth, very smooth. So boleh install semua, boleh install YouTube. Tengok, kita buka YouTube. So boleh tengok full YouTube dengan kereta. Tengok video kucing. Okay. So kereta IMAS 7 PHEV ni bang, ok lah, compatible. Boleh guna. Agak smooth lah. Saya dulu pernah beli yang murah, yang 100-200 lebih tu tak boleh guna lah, lag. So kalau nak beli, buy invest yang bagus terus. Kalau tak lag tu memang susah. Memang susah nak guna. Yang sebelum ni saya beli yang tu, ini ok, yang ni tak lag. Cuma ada satu masalah, kadang-kadang dia terdetect. Kereta tak detect, aku pun tak faham juga sebab apa. Sometimes dia tak detect, sometimes je lah. Most of the time ok. That's why I beli switch tu. Kalau dulu kalau tak detect, I kena cabut, cucuk balik, cabut cucuk balik tu, lambat lah. Kadang-kadang kalau dia tak detect tu, saya just off the switch dan buka balik, dia akan detect lah. Itu je kelemahan dia, salah satu mungkin. Tak tahu sebab apa. Tapi so far overall experience ok, bagus. Go back, balik. Kadang dia jadi macam ni, tak detect. Ni ok. Dia detect, kalau detect ni ok, tak ada masalah. Back. Ok. Dan Netflix pun smooth. Ok. Tengok laju je. So, ok lah, tapi kalau ada Netflix account lah, ni saya login Netflix account saya. Ok. Tengok apa ya. Cuba kita cuba satu ni. Layan drama Korea. Boleh. Tak ada masalah. Ok, nak pen ok tak? Gerak sikit. Kalau nak tunjuk smooth kan. Ok je.
Okay, tak ada masalah. Untuk back screen. Tengok kartun pun boleh. Okay. Very smooth lah. Panning dia mungkin, tapi okey je sebenarnya. Yang saya tambah, ni boleh connect dengan Bluetooth controller juga. Nak guna Bluetooth controller pun okey. Bluetooth controller ni pun bagus. Ni model apa dah? G60 ke apa? Beli kat Shopee kan. Senang sikit nak control back. Nak pilih. Bagus lah. Waze semua pun boleh pakai, yang ni tak ada masalah. Waze okey, Google Map pun okey. Cuma kalau nak pakai A-Map tu tak boleh. Dia tak berapa support A-Map, jadi lag. Okay, shutdown. Bagus ada controller ni, senang kalau kat YouTube. Okay, kita pilih YouTube. Kalau nak search tu kan, senang nak back lah. Sebab dia tak ada button back, dia susah sikit kalau guna ni. Ni nak search. So ni full keyboard lah. Type apa, cat lah, cat. Suka kucing kan, cat. Okay. Tengok agak smooth kan. Cuma kalau you perhatikan, kalau tengok ada orang cakap, dia mulut dengan suara tu ada lag sikit. Tapi I think okay. Still acceptable lah. Skrin besar ni okey kan. Kalau you guna kereta elektrik, nak stop, nak charge kereta, nak tunggu masa charge tu, bagus lah ada yang ni. So, I memang suggest beli control ni lah sebab tak ada button back. Button back dia susah. Button back sini lambat. So, kalau ada button back sini ni senang. Tekan ni je. Okay, mungkin next I nak try install game sikit kot. Dan boleh connect dengan controller, boleh main game juga. So, dia semua Play Store lah kat sini. Okay ya, ini tutup. Stop dulu. Okay, tengok. Gemini. Tahu. Back home, split screen pun tak ada masalah. You nak split, pilih Netflix satu. So nak pilih apa lagi satu, boleh. Test lah, split screen ni okey. So yang ni memang aduh. Okey, tengok. Belakang ni memang panas lah ni. Kalau tak letak fan tu, tapi okey je kot. Memang takut dia dah design lah. Cuma saya risau lah panas-panas pak. Dia rosak ke jadi lag ke. So I beli fan ni. Ni phone cooler jenis brand Armgrass. Memang bagus cooler ni, memang sejuk ni sini. Ada keluar pun sekarang temperature negatif 6. Cuma kalau letak cooler ni, dia memang attach lah, magnetic. Memang design ni magnetic. Dia design untuk phone, tapi pakai untuk ni pun jadi ke. Terus letak macam ni. Okay. So memang tak panas lah. Okay, sometimes kalau you nak guna Waze dengan ada test lah. Waze, buka Waze. Okay. Ni ada tutup. Tutup YouTube. Nak clear all. Boleh. Nah. Ya, pula buka. Bagi clear all. Okey, apa? Tutup. Buka Waze. Kita boleh split screen. Ni. So boleh
bass sambil dengar muzik lah, ataupun buka YouTube pun okey, jadi je. Cumanya masih kena berhati-hati lah main ni saya main ni, kata saya dah stop parking dah ni, dengan main ni masa driving pula nanti accident. Tu yang bahaya tu, kena semua hati-hati lah kalau pasang benda ni, jangan main masa memandu, nanti attention you di wipe pula kan, jadi bahaya accident pula. Itu je nak share hari ni. Apa-apa boleh tanya kat komen, saya pun masih lagi explore apa-apa lagi. Tapi saya rasa setup ni yang terbaik dah lah untuk kereta saya untuk setakat ni, kereta EMAS 7 PHEV ni yang versi Premium Plus punya. Itu saja, terima kasih semua.